Dahulu ketika zaman pemerintahan selepas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni ialah anak kepada Nabi Allah Daud. Zaman Daud dan zaman Sulaiman adalah zaman cemerlangan, zaman kegemilangan besar bagi umat Yahudi. Ini adalah sebaik-baik zaman yang disebut sebagai Golden Age, zaman keemasan, zaman kegemilangan orang Yahudi. Tetapi bermulanya zaman kejatuhan Yahudi bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah berebut takhta pemerintahan antara dua orang anaknya, iaitu Rohab'am dan Yarba'am. Maka kerajaan Israel berpecah kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian utara, yang kedua bahagian selatan. Bahagian utara disebut sebagai Israel, bahagian bawah tu disebut kerajaan Yahuda. Jadi atas kerajaan Israel, bawah kerajaan Yahuda. Atas tu ibu kota dia kadang-kadang ada di Jericho, kadang-kadang ada di Hebron. Hak bawah tu ialah Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Jadi di antara 12 orang anak Nabi Allah Yaqub tadi, 10 ahli keluarga menyokong Israel hak belah utara dan 2 saja keluarga hak menyokong belah selatan, kerajaan Yahuda, iaitu kerajaan Yahuda itu sendiri dan adik Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Bila tahun 732 lebih, kerajaan Israel Utara diserang oleh Assyrian Empire, hancur, habis, lumat, musnah. Dan kerajaan Yahuda hak bawah tu diserang oleh kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon bukan zaman Namrus. Zaman Namrus tu zaman Nabi Ibrahim, lebih awal. Tetapi zaman Babylon ini didominasi oleh Raja Bukhtansar II. Kalau kita selalu dan sering membaca buku sejarah, dia sebut sebagai Raja Nebukadnezar II. Itu adalah Raja Babylon yang menyerang kerajaan Yahuda. Hancur lebur, musnah semusnahnya kerajaan Yahudi. Pada masa inilah berlaku deportasi. Apa maksud deportasi? Bila Babylon berjaya mengalahkan kerajaan Yahudi, mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai hamba. Jadi tawanan-tawanan, hamba-hamba alim ulama ini dibawa ke bumi Babylon, ke tamadunan Sumeria dulu. Jadi di sanalah berlaku satu perkara yang tidak diingini. Apabila Raja Bukhtansar telah menghapuskan kitab-kitab Taurat yang selama ini dibaca, kitab Taurat yang selama ini diimani oleh Bani Israel, dan meminta kepada mereka untuk memulakan pentafsiran baru bagi Taurat. Jadi zaman inilah bermulanya penulisan kitab Talmud. Pernah dengar tak tentang kitab Talmud? Jadi kitab Talmud ada 2 version. Satu Talmud Babylon, waktu menulis tu berada di Babylon. Satu lagi dipanggil Talmud Jerusalem, bila mereka kembali semula ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Selang hingga 50 hingga 60 tahun kemudian, kalau kita tengok kerajaan Babylon tu kerajaan Iraq. Lani sebelah Iraq tu ada negara apa? Sebelah negara Iraq ada negara apa? Ada negara Iran. Negara Iran tu kerajaan besar. Parsi kuno tu raja dia ialah Cyrus the Great. Salah satu nama yang diangkat sebagai penisbahan atas Iskandar Zulkarnain. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain, Cyrus the Great, konon-kononnya tu serang pula Bukhtansar kalah. Bila Bukhtansar kalah, Raja Cyrus the Great yang berhati mulia ni minta tawanan-tawanan daripada Bani Israel supaya kembali semula ke bumi mereka. Dulu kan mereka jadi tawanan di Babylon. Bila Babylon kalah dekat Cyrus, baliklah semula. Jadi nak balik tu, kepulangan tu ada 3 versi. Kepulangan mereka ada 3 kali. Ada yang dimulakan oleh seorang Nabi. Yang kedua dimulakan oleh Nabi Ezra. Yang ketiga dimulakan oleh Nabi Nehemia. Ini adalah nabi-nabi dalam agama Yahudi, nabi-nabi dalam agama Bani Israel. Jadi bila mereka kembali semula,
538 hingga 70 Masihi itu, inilah disebut zaman kebangkitan dan pembinaan kembali Bait Suci yang kedua. Sebab rumah ibadat mereka yang asal tu hancur pada Bukhtansa serang dulu, ni mari mereka nak bangunkan kembali. Jadi sepanjang sejarah panjang, bila mereka nak bangun kembali, Fir'aun, zaman Fir'aun Nekho pernah serang mereka, hancur pula, bangun lagi. Mari pula zaman Yunani, zaman Maharaja Nero, serang pula, hancur, bangun balik. Mari Rom hak terakhir, inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas jatuh hak ni, mereka tak bangkit lagi. Jadi bila mereka bangkit selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah 1924, mereka merancang satu gerakan Zionis yang cukup global dan tersusun, yang akhirnya tanah apa yang mereka kata diidam-idamkan itu telah menjadi milik mereka kembali. Walaupun asalnya tertubuh asal tanah haram Israel 1948 itu. Baik, itu sejarah secara ringkas. Daripada Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perkara yang benar, perkara yang pasti, perkara yang hak. Awalam yakfi bi rabbika, masih tidak mencukupi lagikah Tuhanmu itu bagi kamu? Sesungguhnya Dia adalah Zat yang maha melihat segala sesuatu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Dan ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin yang mendustai ayat-ayat Allah tadi, mereka sebenarnya was-was, mereka sebenarnya ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka sendiri. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dan sesungguhnya pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Baik, bila kali pertama kita membaca dan merenung ayat ini adalah satu peringatan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Lebih-lebih lagi ingkar dan kufur, tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman serta ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Kalau baca ayat ni, orang akan tanya, tang mana dajjalnya? Tang mana kita boleh kait? Tang mana kita boleh hubung? Tang mana kita boleh relate dengan persoalan dajjal? Baik, bila kita membaca Al-Quran satu demi satu, helaian demi helaian, kita akan mula nampak bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak mempunyai tiga perkara pokok yang paling dasar, tiga perkara pokok yang paling asas. Yang pertama ialah persoalan tentang tauhid, persoalan tentang akidah. Yang kedua ialah persoalan tentang syariat, hukum-hukum dan sumber perundangan. Dan yang ketiga ialah melibatkan soal adab, soal akhlak dan soal etika. Inilah ketiga-tiga dasar, ketiga-tiga asas yang melatari ayat-ayat dan firman Allah. Tetapi di sana, di sebalik Allah menyebut tentang tauhid dan akidah, Allah menyebut tentang syariat dan undang-undang, Allah menyebut tentang adab, etika dan akhlak, diselitkan di setiap ayat-ayat dan firman ini kisah-kisah, cerita-cerita. Kisah-kisah ini yang paling banyak melatari dalam Al-Quran ialah para utusannya, iaitu para nabi dan para rasul, yang mana ada di antara nabi-nabi dan rasul yang diberitakan oleh Allah nama-nama mereka, dan juga tercatat di dalam Al-Quran ada di antara para utusan yang nabi-nabi dan rasul ini tidak dikisahkan,
tidak diceritakan oleh Allah secara terus dan langsung akan nama-nama dan kisah kehidupan mereka. Di samping itu ada kisah-kisah yang bersifat personal dan individu atas nama perseorangan. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Khidir alaihi salam, ada kisah Iskandar Zulkarnain, ada kisah Nabi Uzair dan beberapa tokoh-tokoh dan nama yang lain dalam bentuk individu dan personal. Dan kadang-kadang kisah ini datang dari sudut yang lebih ramai, berkelompok dalam bentuk ashab-ashab. Ada kisah Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabul Ras, ada kisah ashabu tu, ashabu ni. Baik, bila kita lihat lataran kisah-kisah ini, sememangnya ketiga aspek yang paling penting memang tersirat di sebalik kisah-kisah ini. Dan Allah melihat kecenderungan hati, jiwa dan perasaan manusia. Manusia ini sememangnya suka, manusia ini sememangnya gemar kepada cerita-cerita dan kisah-kisah untuk mengubat lara, untuk mengubat hati, untuk dijadikan panduan iktibar dan pengajaran. Bila kita melihat isu ini, lihatlah kepada konteks utusan yang pertama sampailah kepada utusan yang terakhir. Dengan bahasa yang mudah, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah apabila mereka bertentang dengan kaum masing-masing, apabila mereka bersemuka dengan bani masing-masing, apabila mereka berdialog dengan kabilah masing-masing. Kebanyakan majoriti paling besar Nabi-Nabi dan Rasul menerima penentangan. Nabi-Nabi dan Rasul menerima tomahan. Nabi-Nabi dan Rasul dilempar dengan pelbagai tuduhan, cacian, makian. Bahkan fizikal dan jasmani para Nabi dan Rasul. Ada yang dilempar dengan benda-benda najis, ada yang dilempar dengan benda-benda kotor. Hati mereka setiap waktu dan masa disakiti dengan kata-kata yang kesat dan jatuh bermaruah. Bila kita lihat lataran ini, bermula dengan kisah-kisah Nabi yang agung. Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh terpaksa bertempur dengan umat-umat pada zaman beliau yang sudah mula jauh lari daripada panduan dan landasan agama. Yang akhirnya kelompok pertama inilah yang memulakan konsep kesyirikan kepada Allah, iaitu dengan menyembah patung-patung idola dan berhala yang ada dan wujud pada zaman beliau. Bila kita lihat pula saudara beliau selepas itu, Nabi Hud. Nabi Hud juga mendapat tentangan daripada kaum beliau. Masih ada lagi unsur penyembahan berhala. Seolah-olah banjir besar Nabi Nuh yang pernah menimpa saudara mereka sebelum ini tidak pernah menginsafkan hati-hati masing-masing. Bukankah terlalu dekat antara Nuh dengan Hud, tetapi iktibar kepada banjir besar tidak dapat melunakkan hati mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah. Tetapi mereka masih lagi memilih jalan yang sama, menafikan dan menolak panduan wahyu yang datang daripada utusan Allah, yang akibatnya mereka juga dihukum, diuji dan dibala oleh Allah. Akhirnya terkuburlah. Inilah bangsa-bangsa Arab yang pertama. Inilah kelompok-kelompok yang pertama yang tak akan wujud dan muncul lagi buat kali kedua. Kemudian saudara mereka Nabi Saleh juga teruji dengan keadaan kaum dan kabilahnya sendiri, sehingga bukti dan syiar daripada Allah, walaupun dalam bentuk seekor unta yang keluar daripada batu,
yang akhirnya bukti dan mukjizat Nabi Saleh ini mereka permainkan dengan membunuh unta tersebut, ditambah pula dengan momokkan, ditambah pula dengan godaan harta benda dan gadis-gadis serta wanita yang cantik, boleh membunuh maruah, boleh menggoda keimanan seseorang, sehingga menentang perbuatan mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi jauh sikit kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana berdepan dengan manusia, seolah pada waktu tersebut mahu merajai empire yang besar. Itulah Namrus, yang akhirnya mengklaim, mendakwa, mengaku dia sebagai Tuhan, yang selayaknya merajai kawasan-kawasan daerah yang besar yang wujud pada waktu dan masa tersebut. Untuk melampias kesombongan dan kecongkakan beliau, lantas Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim telah menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga terhasilnya dan terjadinya perdebatan antara Namrus dan Ibrahim. Namrus terpaksa menerima kekalahan tersebut. Tetapi ingat, kekalahan bukan berlalu begitu sahaja. Tetapi apabila melakukan penentangan terhadap mereka yang mempunyai kuasa yang besar, yang bersifat diktator, maka kobaran apilah jawapan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga menerima nasib yang sama, terpaksa berhadapan dengan Fir'aun, bapa angkat sendiri, yang memelihara beliau sejak daripada kecil. Tetapi soal tauhid, soal keimanan, soal akidah, soal jalan yang lurus, tidak pernah membezakan antara keturunan, tidak pernah membezakan seorang bapa dengan seorang anak. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dan Nabi Musa telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai salah seorang utusan Allah. Diringkaskan sampailah kepada Nabi Muhammad, benda ini tidak pernah berkurang. Benda ini tidak pernah berkurang, walaupun jelas dalam kes-kes sebelum ini, kebanyakan majoriti paling besar mereka yang menentang para Nabi dan Rasul menerima habuan yang cukup mengharukan, menerima habuan yang cukup mengerikan, tetapi tidak pernah menginsafi hal tersebut. Dan begitu juga sampailah kepada era pada zaman kita, hal ini masih tetap berlangsung dan berlaku. Memang kalau kita baca Al-Quran hanya sebagai nak mengetahui kisah Nabi-Nabi dan Rasul, maaf saya sebut, dia akan terus menjadi seperti kitab dan buku-buku sejarah semata-mata. Kalau hanya baca kisah Nabi dalam Quran, baca kisah Rasul dalam Quran tanpa kita nak renung, ambil iktibar, analisis setiap peristiwa dan cuba relate dengan zaman ni, sama macam kita baca buku sejarah semata-mata. Oh, cerita Nabi Nuh aku tahu macam ni macam ni. Oh, cerita Nabi Sulaiman aku tahu macam ni macam ni. Tetapi inti pengajaran dia macam mana? Dulu arwah guru saya pernah berpesan, nama-nama tokoh-tokoh sejarah-sejarah ini telah berlalu dari pandangan mata kita. Beliau mengibarat dan mengkiaskan apa yang berlaku itu seperti wayang-wayang kulit yang sudah kehilangan dalangnya. Tok dalang dah tak ada, tetapi wayang-wayang kulit tadi masih ada. Masih tidak bererti, tidak ada ruh. Tetapi ingat, jangan sesekali di antara kamu yang beri mereka nafas baru. Jangan ada seseorang kamu yang bagi roh baru. Jangan ada seseorang di antara yang kamu bagi kehidupan baru, menjadi dalang untuk menghidupkan kembali watak-watak mungkar yang pernah Allah sebut dalam Quran dalam zaman ini.
Dengan kata lain, walaupun nama dan watak yang berbeza, apa yang pernah berlaku sejak Adam sampai Muhammad akan dikumpulkan kembali pada zaman ini. Segala kebobrokan, segala kebejatan, segala kemusnahan, segala kekejian akan ada terkumpul di sini. Mungkin apa yang anda akan temui pada zaman ini bukan lagi nama-nama seperti yang pernah tercatat dan direkodkan oleh Al-Quran. Nama dia mungkin baru, nama dia mungkin berubah, tetapi perwatakan, tetapi sifat, tetapi pembawaan adalah hasil daripada apa yang pernah Allah rakam dalam Quran. Kalau kita tengok hari ini, ramai atau tidak mereka yang menentang jalan kebenaran, ramai atau tidak mereka yang menolak jalan para Nabi dan Rasul, ramai atau tidak persoalannya, ramai atau tidak jawapan ada pada anda bila anda lihat persekitaran, lingkungan dan di sekeliling anda. Bukan sahaja konteks yang berdekatan, tapi lebih jauh. Lihat kepada masa dan dunia sekarang, apa yang sedang berlaku. Manusia sedang berduyung-duyung, berpusu-pusu kembali bertauhid dan berakidah kepada Allah, atau sedang berduyung-duyung dan berpusu-pusu sedang keluar daripada agama yang benar ini. Persoalan yang timbul ialah, bila kita lihat konteks keagamaan pada hari ini, ada 3 kelompok paling besar yang melatari manusia. Yang pertama dikenali sebagai teisme. T-E-I-S-M-E, teisme. Apa maksud teisme? Teisme ini ialah golongan-golongan, kumpulan-kumpulan manusia yang masih lagi mempercayai apa itu ketuhanan, yang masih lagi mempercayai bahawa Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Mungkin dalam bentuk pemaknaan, mungkin dalam bentuk pemahaman yang berbeza, tetapi kumpulan teisme masih lagi mengaku, masih lagi percaya, masih lagi beriman Tuhan tu ada. Bagaimana bentuk pemahaman tentang Tuhan yang mereka perkatakan tu mengikut bidang dan jalan agama masing-masing. Poin pokok, mereka percaya ada Tuhan. Kelompok yang kedua tambah A sebiji kat depan, etisme. Bila sebut tentang etis, hak ni percaya ke tolak Tuhan? Etisme ni orang yang menolak dan menafikan adanya Tuhan dan wujudnya Tuhan. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni ada. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni wujud. Maka yang terhasil daripada etisme ini secara kemuncak, lahirlah apa yang bersalahan dengan agama, yang hari ini kita sebut sebagai ideologi. Yang bila kita baca di belakang tu bunyi isme. Contoh, secularism. Apa lagi selain pada sekular? Pragmatisme. Apa lagi selain pada tu? Komunisme. Apa lain selain pada tu? Nazisme. Apa lain selain pada tu? Liberalisme. Apa selain daripada tu? Pluralisme, fasisme. Macam-macam ism telah muncul. Ini adalah bentuk ideologi. Bukan datang daripada agama, tetapi hasil daripada ciptaan akal manusia sendiri dalam bentuk rasionalisme. Mereka rasa berkeperluan dan rasional untuk mewujudkan ideologi ini, mereka create. Mereka rasa berkemampuan untuk mewujudkan ideologi ini, mereka cipta. Maka akhirnya kelompok-kelompok yang menolak kewujudan dan keberadaan Tuhan seolah-olah hampir sama banyaknya dengan mereka yang mengaku dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sebalik 2 kelompok yang besar ini, adanya di tengah-tengah yang dipanggil agnotism. Agnotism ni dia bukan tolak terus.
Agnotism ni dia bukan tak terima terus, tetapi dia orang yang syak, dia orang yang ragu-ragu, dia orang yang was-was. Kumpulan belah atas kata Tuhan ada, tengok belah bawah kumpulan ni kata Tuhan tak ada. Hak sebenarnya ada ke tak ada? Agnotism ni dia duduk tengah-tengah. Kalau dia bertemu dengan kumpulan hak percaya pada Allah, dan kumpulan yang percaya pada Allah ni dapat bagi pada mereka, datangkan pada mereka dalil-dalil, bukti-bukti dan hujah yang kuat, yang akal dia boleh terima, hati dia boleh terima, perasaan dia boleh terima, kuat sungguh dalil ni, kuat sungguh hujah ni, benar Allah ada, dia boleh jadi beriman. Tapi kalau dalil yang diberi kepada mereka tentang keberadaan dan kewujudan Allah tu bagi mereka tak kuat lagi hujah ni, tak kukuh lagi hujah ni. Kalau antara hujah yang kata ada dengan saya banding yang kata tak ada, lebih kuat yang kata tak ada, dia boleh jadi etis. Jadi tiga-tiga golongan ni kita tak boleh nafi sememangnya wujud dalam lingkungan dan persekitaran kita. Tetapi kita masih lagi menghormati atas dasar personality sebagai kemanusiaan. Sebab hak kata theism tadi, orang dan manusia sama macam kita. Hak agnotism pun orang dan manusia sama macam kita. Hak tolak Tuhan pun orang dan manusia sama macam kita. Yang berbezanya soal prinsip pada akidah, prinsip pada kepercayaan tadi. Sekarang kita lihat tentang ayat 52, 53 dan 54 tadi. Kalau kamu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah, bukankah kami telah membuktikan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami? Tak cukup hak luar, tanda-tanda yang ada pada diri kamu sendiri. Ambil mudah kalau kita lihat hujung rambut sampai hujung kaki yang Allah create, yang Allah cipta pada kita. Kita ambil hak paling halus lah, kita kata hanya satu helai bulu roma. Kalau hari ini minta kita buat balik sehelai bulu roma, siapa yang mampu? Hak paling kecil lah kita kata, selai bulu roma, siapa yang mampu buat? Ada yang berani buat? Tak ada siapa berani buat, walaupun selai bulu roma. Apatah lagi hak besar, jantung. Apatah lagi hak besar, buah pinggang. Apatah lagi hak besar, paru-paru. Boleh create, boleh buat? Tak boleh. Baik, di sini ada satu poin yang paling penting, yang saya nak ambil antara prinsip-prinsip asas kedajalan ini ialah pemberontakan jiwa yang menolak dan menafikan kewujudan Tuhan. Hari ini ramai antara sedar dengan tak sedar, perasan dengan tak perasan, sudah banyak wujudnya golongan-golongan yang sudah meragui dan menafikan Allah tu wujud. Hari ini kita panggil etis. Dan mungkin ada nama-nama baru tetapi memiliki ciri-ciri, memiliki persamaan dengan apa yang dibawa oleh induk paling besar ini. Sekarang kita lihat sebagai contoh. Hari ini dah ada yang mula mempertikaikan Allah itu terhasil, Tuhan itu terhasil daripada getaran. Pernah dengar kalimah macam ini? Ada yang kata Allah tu tak wujud. Allah tu wujud sebab kita percaya dan beriman pada dia. Dan kalau kita tak percaya dan tak beriman, dia jadi tak ada. Faham tak? Macam ni. Yang sebenarnya Allah tu ada sebab kita ni duk beriman pada dia. Allah tu jadi ada sebab kita tu percaya pada dia. Sebab kita yakin pada dia, kita duk tanam dalam kepala, kita duk tanam dalam otak bahawa Allah tu ada. Allah tu wujud, Allah tu ya, Allah tu betul. Dia jadi ada lah. Tapi kalau kita tukar sebaliknya, mana ada Tuhan, mana ada Allah, tak ada pun tak wujud, dia jadi tak ada lah. Jadi siapa yang create Tuhan tu? Kita sendiri. Bukankah bangang namanya? Kalau lagu tu nak mewujudkan, kita percaya. Nak menghilangkan, kita nafi.
Semudah itu manusia diperbodohkan, semudah itu manusia dipermainkan. Tetapi mudah tak mudah, ramai yang jadi pengikut. Mudah tak mudah, ramai yang tergoda dan terpengaruh dengan idea-idea seperti ini. Baik, bila sebut etis, kebiasaannya bila kita bentangkan dalil dan hujah dari sudut ayat Al-Quran dan hadis, mereka terima atau mereka tolak. Okey, mana bukti Tuhan ada? Kita pun baca ayat Quran, juzuk sekian, surah sekian, muka surat sekian. Kita pun baca hadis. Mereka terima atau mereka tolak? Dah dia Tuhan pun tak percaya, Nabi dia nak percaya ke tak? Dah Tuhan pun dia tak percaya, ayat Quran dia nak percaya ke tak? Baca dah bertimbun-timbun ayat Quran, mereka akan jeh. Bacalah seberapa banyak hadis, mereka akan tolak. Dan bagaimana kita nak berdepan dengan situasi tersebut? Baik, bila kita belajar tentang ilmu tauhid, di sana ada beberapa manhaj, ada beberapa metodologi yang telah